Apa nak bagi saya loan? Dah pencen kan? Sebab gaji dah drop. Okay, rupanya BE bonus tunjuk statement boleh. 10 hari terakhir ni Ramadan, saya dikurniakan rezeki ni dan saya sendiri pun tak terfikir sebenarnya. Ini semuanya berlaku dalam tempoh yang sangat pantas. Okey, ada 2 perkara je saya nak cakap. Saya Dr. Zamalia Mahmud, dahulunya adalah profesor dah bersara 2 tahun yang lalu. Saya sebagai pensyarah selama 30 tahun. Kenapa saya nak fight DBE ni? Okay, selama saya buat 5 tahun, 3 tahun sebagai secara part time dan 2 tahun secara full time, saya nampak perbezaan dia. Masa 3 tahun saya tak dapat fokus. Okay, saya hanya boleh orang kata tingkatkan diri saya, tapi saya tak dapat nak bina rangkaian. Dan masa saya bersara tahun 22, so tahun 23 tu saya go all out. Saya go all out. Buat BE full time dan saya sebenarnya nak buktikan pada rangkaian saya. Saya nak buktikan pada diri saya sendiri dulu dan seterusnya pada rangkaian saya yang BE is real. Semua bonus yang ada di BE is real. Alright. Jadi bila saya dapat kafan tu, that was masa saya part time lagi sebenarnya saya dapat kafan. Hati tu tak ada orang kata kekuatan sebenarnya tau. To get the 228 because I enjoy the process. So sebenarnya dalam enjoying the process tu I get a lot of things lah. Banyak yang saya belajar, banyak yang saya pelajari, kisah duka, kisah suka, semua saya absorb. Ya, sebab ni jadi satu inspirasi pada saya untuk nak buat bisnes ni. Dalam tempoh 2 tahun ni saya dapat lonjakan bonus yang sangat-sangat ketara daripada part time ke full time. Dalam tempoh 2 tahun ni, ya, berbanding dengan 30 tahun saya di profession dulu, saya punya gaji sebenarnya melebihi, ya. Bonus sekarang ni melebihi daripada yang saya buat 30 tahun. My last drawn pay, okey? Last drawn pay dan total pun boleh dikatakan lebih lah. Lebih, ya. Saya ukur ikut tahun, okey? So jadi 30 dan 2 tahun itu maksudnya BE ni boleh berjaya dengan cara yang pantas. Ya, dalam cara yang pantas that you boleh buat BE ni, tetapi you perlu ada 3H dan 3S tu. Itu basic dia. Ya, dan juga tadi kita dah dengar Abang Bebel kita tadi cakap, iaitu ya banyak tadi kan points yang kita dapat tadi. Salah satunya ialah kita tak boleh give up. Kita teruskan. DBE ni memang ada laluan dia. Saya pun tak cakap every time is bed of roses. Every time is bed of roses. Kita roller coaster, ya. Tapi bila turun tu mesti pick up cepat. Pick up cepat. So saya fikir dalam tempoh masa saya yang tak lama ni, okay, kita ikut pada orang kata hakikatnya kalau umur kita dah macam ni, kita dah tahu tempoh masa kita berapa lama lagi. Untuk warga yang bersara, ya. Sebenarnya masa kita untuk berjaya lagi pendek. Sangat pendek. Masa muda, you ada masa untuk nak berbakti pada ibu bapa. Dan masa you tua ni, sebenarnya you tak boleh nyusahkan orang lain. So you mesti berdikari, cari duit sendiri. Ya, even kepada tahap anak-anak pun saya fikir saya tak nak menyusahkan dia orang. Saya pun terfikir-fikir dulu tau. Saya memang, sebab apa tau? One and the reason yang saya tak nak pergi ke tutup ni, kalau saya rasa siapa nak bagi saya loan? Dah pencen kan? Sebab gaji dah drop. Okay, rupanya BE bonus tunjuk statement boleh. Boleh. Okay. Jadi dengan itulah saya beri harapan pada yang dah bersara. Kita ada harapan lagi. Harapan yang menggunung boleh. Dan juga bahagiakan diri sendiri. Sihat, bahagiakan diri. Kita mungkin masa muda dulu dah puas bahagiakan orang lain. Jadi sekarang ni masa untuk kita, dah tak lama lagi. Kod kudrat saya sekarang ni memang kalau boleh nak pergi ya. Tapi saya berserah pada Allah. Berserah pada Allah. Setakat mana dia boleh bawa saya terima.